Hai, Assalamualaikum. Berjumpa sama saya lagi. Lawak ke Mas Sejarah ni bos? Ada lawan ke Jungle AI ni bos? Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play, susah nak berhenti. AI Noir. Saya berada di garaj AI. Okay? Apa yang saya nak cakapkan? Sini ada garaj AI, saya pun ada juga garaj jungle. Okay, saya akan perkenalkan apa-apa yang orang kata berada dekat sini. So saya kenalkan nama-nama lah. Sini banyak nama-nama dia. So saya akan kenalkan satu persatu. Okay? Bukan jungle, barang kat sini. Ni nama dia Ducati Salma, Bok, Harry, Aina, Kanda, Aslah. Yang kat sini pula Meon, Pak Abu. So kita jumpa kereta racing kita. Nama dia ada nama ni. Tadi Abi Alih ada cerita nama dia. Dia Drift. Nama dia Drift. So yang oren belakang saya ni nama dia Iha Uhu. Yang nama atas tu itu saya lah. Memang saya lah. Tak tahu apa yang saya pun tak tahu. Saya akan tunjukkan. Yang ini yang saya drift tadi. Ni saya boleh habis drift tadi. Alhamdulillah lah. Semua saya potong. Tapi yang ni dia bukan main atas track lah. Korang nak tahu. Dia tak main atas track, tak main atas jalan raya. Dia main dekat kalau tengokkan gaya kau tengok ni. Ni aja dia main dalam hutan je. Untuk pergi cari kerbau ke, rusa ke. Ni kereta ni yang saya bawa. Saya tak main jalan-jalan raya. Saya lumba dengan ni tadi. Tadi siapa yang bawa? Habis kena tinggal. Yang ni saya boleh lepas buka enjin. Nama dia Zombie Kampung Pisang. Awi. Balik rumah. So ada satu saya akan kenalkan. Ni yang tadi Awi, yang ni Amri. Sepatah dua kata sikit. 1, 2. Lawak. Okay. So kita akan tunjukkan AI jungle pula. Okay, garaj jungle. Okay, jom. Sap. So saya akan tunjuk spesies-spesies jungle yang berada di zoo mini saya. Saya rasa ramai yang tak tahu lah. Zoo mini saya ni memang banyak sangat jungle. So, kejap boleh tak? Satu-satu. Perkenalkan diri seorang satu dulu. Jangan duk bunyi bagi kenalkan diri lagi, okey? Khabar. Yang ini nama dia Kejap. Okey, nama dia ni satu juga. Nama dia apa nama dia? Saya lupa nama dia. Imah Natrul Fasro Kakonare Kakoncong Kara Kotang Koranake. Kejap. Kona kacakara kompun takarang kong kang 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 kong kang tang kang kang. Okey, itu nama yang pertama. So nama kedua, kenalkan diri. Kenalkan diri. Bro, kenalkan diri boleh? Kenalkan diri. Bro, kenalkan diri. Bukan. Patok tangan aku. Kenalkan diri. Aduh, susahlah. Cakap. Kenalkan diri. Ya Allah. Okey geng, nama dia Pemalas bin Lembab Kerapu Serepet. Kau sabar, kau tunggu sekejap lagi. Kau duk kerapu serepet mengelepet kerja habiskan duit mak bapak. Pergi ni, yang ini janda.
Janda anak 3, 2 lagi kena makan biawak. 2 lagi kena makan biawak. Ada 2 je anak dia. Takkan dah janda 2. Mana anak kau seekor lagi? Hari tu ada 5. Kau memang tak pandai jaga anak kau. Buat anak kau nak. Jaga anak kau tak nak. Anak dia hari tu ada 4, geng. Yang ni kelang kabut musibat, kau tunggu jap. Yang ni kau pula nak kenalkan lagi. Okey, ni nama dia si Rompong. Sebab dia tak ada gigi Yang lain semua ada gigi, dia tak ada gigi. Rompong bin labu, bin air, labu air. So tak payah kenal lama kau panjang sangat. Nama kau pun kau popular sangat. So nama dia Rompong. Yang ni anak dara lah. Anak-anak dara yang ada kat sini. Belum kahwin lagi ni. Masih budak lagi. Masuk sekolah pun belum. Daftar IC pun belum lagi. So kita akan tengok ayam kesayangan saya. So ni ayam kesayangan saya. Nama dia Pak Ngah Kampung Ekfai Merah, yang pernah juara sewaktu dahulu Sabah. Tunjukkan aksi. Nampak. Balung pun dah senyap dah patah, kena gigit biawak. Dia punya tu dah tak acak. Kau tadi aku suruh kenal diri, kau tak nak. Ni mekak betul lah. So kita pergi kenalkan burung-burung saya pula. Okay? Tu ayam saya. Banyak lagi ayam, tapi saya tak nak kenalkan semua. Sebab ayam saya ada dalam 17 ekor. So kita kenalkan burung pula. Okay, jom. So saya dah import com corner untuk beri sepatah 2 kata kepada burung-burung yang ada di rumah com corner. Nak beri kata sepatah apa kat burung? Nak kata burung apa? Kenalkan nama lah burung-burung tu. Burung-burung kan ada nama juga. Limah sepak ronggeng ke. Kan ada limah sepak ronggeng kat depan tu. Nama ikan. Ikan sepat tak ada. Oh lah sepat ronggeng kat tu. Bubuh je. Okey, boleh. Ikutlah. Okey, ni nama dia burung apa? Ini burung merbuk nama dia. Nama merbuk, nama. Nama dia apa ni ni? Nama dia Salmah lagi. Berapa ekor dah Salmah? Salko lokaroko kara kadang-kadang tak tentuang. Okey. So ni nama dia tak silap. Tak silap nama dia. Tengok balik IC dia. Surat beranak ke? Ke Jacob apa? Maikat ke? Ada ke? Ada Maikat? Ada Maikat. So Maikat dia tak tahu kat mana. So ini lebih santai dan lebih mendongak. Oh santai kau berani kau santai Yang ni pun santai. Yang tu gemuk geranggi mak korong. Pemalas bunyi, makan sahaja. Makan tidur. Yang ini geng. Dia. Ini. Saya tak bela kucing geng, tapi saya bela nampak. Nampak. Tunjuk hidung mana hidung. Jangan cakap handphone aku. Nama dia geng Boboiboy juga geng. Nama dia Boboiboy, Alakoro, Kakatoro, Kempakorong, Katakan, Kuasa, Berdiri. Berdiri jap. Berdiri. Tak nak pula dia berdiri. Bro, berdiri bro. Berdiri. Bangun. Cepat. Berdiri. Bye-bye. Dia tak berdiri lah. Tak nak diri pula. Dia duduk dalam boy tak nak. Kalau tak nak berdiri, tak apa. Nak berdiri. Dia berdiri. Berdiri. Berdiri tegak. Buat muka comel. Yang ini nama com corner. Nama dia com corner geng. Penyeri hidup. Gitu. Harimau Malaya. Bukan gitu. Harimau. Oh, gitu. Harimau. Betul. Tu harimau. Tak nampak tak? Buka dulu. Kejap. Okey geng. Harimau geng So, jap. Harimau ni jangan. Gigit tangan je lagi. Jangan. Takut gigit tangan.
Oh, tak makan lagi ni mak. Mak tak bagi makan lagi ni. Garang mak garang. Garang. Mak dia buat jinak dengan mak, dia jinak dengan mak. Dia jinak. Oh, dia jinak. Letak balik. Ui, jangan. Dia kejar orang lagi. Takut dia kejar orang. Tak nampak lah muka dia. Cucak. Ni mak duduk sini. Dia nak tangkap gambar dengan harimau ni. Nak tangkap gambar dengan harimau. Ya. Cak. Alah comelnya harimau ni. Alah comel. Ni harimau betina. Oh, ni harimau betina, ni jantan. Jantan. Oh, harimau betina. Alah comelnya harimau betina. Wow. Ini akan tunjuk ikan-ikan yang berada dekat rumah Chom Corner. Chom Corner tolong bagi tahu apa nama ikan yang berada dekat dalam Chom Corner punya aquarium ni. Boleh ke? Boleh ke? Mantap Chom Corner. Okey Chom Corner. Ini. Chom Corner depan sikit Chom Corner. Okey Chom Corner. Ini. Mana Chom Corner mana? Ini ikan lampang. Ini style apa pakai spek mata ni Chom Corner? Ni salah. Ni Pak Tam. Tu di Batam. Ni kerapu naga. Kerapu naga. Siapa tak pernah tengok kerapu naga ni kerapu naga. Yang ikan belakang tu yang tak ada ekor tu kan. Yang itu ikan apa? Ikan bunian. Pontianak. Ni Pontianak geng. Nampak? Dia tak ada ekor tapi dia boleh berenang. So ni ikan kelah, tengas, sebarau, mak rau, pak rau, mak rau, bintik-bintik tai unta. Semua dia. So itu je lah persembahan daripada Chom Corner punya ikan-ikan yang ada di rumah ni. Sangat luar biasa Chom Corner Chom Corner memang gempok katanya. Chom Corner boleh tanya sepatah dua kata tak Chom Corner? Boleh. Dah berapa lama buat YT Chom Corner YouTube? Oh, dah lama dah. Dah lama buat YouTube. Gempak mak, memang gempak. Masa bila mak buat YouTube? Tengok cerita CEO ada lah. Jadi dah. Tengok cerita CEO. Aduh, CEO pun CEO lah. Jadi tengok. Itu saja geng. Kita gerak dulu. Bye-bye. Buat muka comel sikit. Kecomelan attack macam mana? Kecomelan attack. Comel. Terima kasih petani semua kena menonton Chom Corner. Okay geng, terima kasih yang mana yang menonton. Harap korang suka dengan konten hari ni. Ini konten pertama kita. InsyaAllah kita akan jumpa next konten. Next konten datang. Ya betul. Kita akan buat yang lebih menarik gempak dengan Chom Corner. Lebih gempak. Oh, ini orang dia. So apa-apa pun jangan lupa kita tunggu next video pula. Lepas ni insya-Allah kita akan buat aktiviti ke apa ke yang lebih menarik lah. So apa-apa pun terima kasih. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Yang penting jaga solat. Semoga jadi anak soleh, jadi yang anak soleh. Anak yang soleh dan soleh. So Chom Corner bagi tahu umur berapa? Umur 25. Umur 25 nak cari yang Pak Wo umur 20. Okey, nak cari Pak Wo umur 20 lagi. Boleh tak? Kalau ada komen lagi. Kalau ada Baik, komen terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.